Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam. Ini cerita pasal Pak Mat Tempe ni. Okey. Slogan Madani guna bahasa Arab menipu yang jahil. Ini adalah tulisan terkini Hadi Awang, Presiden PAS, dalam media sosial FB dia. Slogan Madani guna bahasa Arab dia banyak kali ada cerita pasal Hadi Awang dalam tulisan dia. Menipu yang jahil. Penyakit mabuk terhadap harta dunia serta pangkat dengan nafsu yang membelenggai iman Islam menjadikan umat Islam semakin lemah, dihanyutkan, dibeli oleh musuh-musuh, pemberian rasuah, dibuli pemikiran dalam dan luar negara. Wow. Siapa ni hang ni? Kah hampa sebenarnya, Adi? Tambah lagi ditipu dengan slogan daulat tuanku yang telah dirampas kedaulatan. Ini pun saya rasa menyentuhlah 3R ni. Kini pula berslogankan Madani dengan bahasa Arab yang menipu kalangan yang jahil tanpa dibezakan antara Islam dengan jahiliah. Wow. Dia hantam kerajaan Madani banyak kali ya. Tapi akan diulang tayang lah. Pandangan yang sama akan diulang sayang oleh Hadi Awang. Saya dah tengok pattern dia. Liberal lah, pelbagai lah. Cerita PAP, DAP lah. Cerita yang sama. Ni ulama besar. Amat memalukan apabila kita meneruskan kerja penjajah dengan menugaskan pentadbiran berjenama Jabatan Agama Islam Negeri untuk mengawasi guru-guru agama. Pendakwah dan ketua jemaah. Apa kejadah ni? Ini pun saya rasa menyentuh 3R. Kita tahu Majlis Agama, Jabatan Agama Islam terletak di bawah Sultan setiap negeri. Tak ada kerajaan persekutuan masuk campur. Itu hak eksklusif kerajaan negeri. Khutbah Jumaat apa semua. Aduh, bukannya hendak bertindak dan mereka menghina Islam. Dia tindak. Dan sama juga, kau tak boleh hina agama lain. Aduh, ini ya. Saya rasa, saya kecewa lah. Kenapa tidak diambil tindakan tegur tulisan-tulisan. Walaupun tulisan tapi aku macam nak pelengkung berselindung di sebalik undang-undang berjenama Islam. Allah melaknat orang Yahudi yang mencipta undang-undang yang salah. Ya, mempersoalkan yang Sultan telah menggerakkan Tunku Sultan Pahang untuk menyatakan titah secara terbuka apabila kini sebab beberapa kenyataan jenayah yang berani secara terang-terangan menghina Islam yang dimuliakan oleh Allah, agama asal seluruh alam termasuk manusia. Halo, Hadi. Kamu yang hina Nabi tu. Mimpi Nabi boleh nampak kulit hitam, itu pun saya rasa satu penghinaan. Dan itulah masalahnya, tidak diambil tindakan. Bayangkan kalau Hadi boleh cerita pasal Nabi ni mimpi Nabi tidak disanggah langsung. Aduh, kita tengok ni, saya ulang balik. Saya mimpi Rasulullah. Cerita mimpi Rasulullah ni tidak mudah. Saya cerita ke Tuan Aziz, cerita ke Dr. Harudin, cerita Ustaz Hasim Jassin. Cerita korang ni, berapa orang kawan kami. Apa nak kata tidak? Takkan nak kata hang bohong? Semua orang itu yes man saja. Dia suruh ulama tahu cerita ni. Kerana cerita mengenai dengan Nabi ni, kalau kita bohong, sedia tepat dalam neraka. Ya. Apa percaya kau cerita Nabi dia? Nabi tak pernah kita tahu wajah dia. Itu walaupun kita bukan Islam. Nabi tak pernah ada, tak pernah kita boleh lukis apa benar. Kita tak ada siapa yang tahu wajah Nabi. Kau pergi jumpa tu, kau jumpa dia bala saja. Dia bukan mudah, dia tepat dengan aku. Saya nak pergi bercakap dengan orang Sunni, nak bercakap dengan orang Syiah. Dia kata saya. Kemudian dia berunduk. Dia pergi lalu depan Masjid Usila. Tiba-tiba ada bakar anjing. Bakar anjing? Mimpi apa ni? Bakar anjing yang buruk duduk depan masjid. Aduh. Saya pun nak marah ke budak-budak muda Usila ni. Mengapa tak buang bakar anjing ni, malu lah. Saya buat macam ni. Nabi mari ada bakar anjing depan masjid. Tak buang. Lepas tu dia menghilang. Saya pun mundur balik. Popok muslimat sedang duduk bersihkan ikan darat. Ikan tilapia, ikan darat ni. Tilapia tu. Saya kata, takkah Nabi nak makan ikan darat? Boleh Saya fikir begitu.
Lepas tu ada orang beritahu Rasulullah tak makan dah. Dia berada di alam rohani. Aduh. Kemudian dia mari balik Rasulullah ni. Mari balik. Dia mari jalan, kok jalan tu saya tengok muka dia hitam dan masam, sedih. Aduh. Wajah dia sedih. Sangat sedih. Tidakkah ini sesuatu yang besar, yang serius memperkatakan tentang wajah Rasulullah? Kadang-kadang kita kecewa lah pihak-pihak penguasa Islam kita, JAKIM ke siapa. Kenapa tak sanggah? Kenapa tak ambil tindakan orang-orang seperti ini? Even siapa kata siapa? Bala pun boleh sama jumpa Nabi disahkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Mat. Betul tak? Kita rasa kecewa sangat. Saya betul. Walaupun kita bukanlah orang agama besar, tapi kalau kita dengar cerita-cerita yang mengarut seperti rupa, bercerita bertemu Nabi muka, saya tak nak sebut pasal tak nak takut. Kita tak nak sebab kita hormat, kita tahulah siapa Nabi kita. Tapi boleh diceritakan kepada penyokong-penyokong mereka. Kesian kan? Hai, kadang-kadang. Saya dia fikir kalau dia bercakap saya kena terjemah bahasa Melayu. Takut kehebatan dia tu. Nak terjemah bahasa Melayu ni. Ya. Lalu Khomeini menganjurkan wahdah ummah, penyatuan ummah. Ini tak apalah. Lepas tu nak cerita lah dia menjadi penyatuan ummah sunnah dekat Arab. Aduh. Sudahlah ni, minta maaf lah. Mengarut. Betul. Kadang-kadang itulah. Saya tak maulah cuba nak maki amun orang ulama besar ni. Tapi itulah. Okeylah, kita sambung balik apa yang dia tulis ya. Itulah, meninggikan mendapat seluruh manusia kesempurnaan daripada Allah semesta alam yang adil terhadap semua. Islam menegaskan konsep kepimpinan Islam. Okey, ini yang saya nak cerita. Ini apa yang ditulis dalam bidang presiden terbaru Mahathir Awang. Raja dan ketua negara berdaulat berdasarkan Islam, berkuasa memerintah berdasarkan konsep Raja Perdana. Okey, mengikut betapa para ulama kitab-kitab tulis. Malangnya kita telah ditipu oleh penjara kerana merampas kuasa-kuasa berikan Islam kerana ini. Kuasa Khalifah Raja Bernama Islam telah dirampas penjajah sehingga meninggalkan urusan ibadat dan adat saja. Wow. Apabila kita mempunyai kemerdekaan, letak sebagai agama persekutuan, sepanjang kita mentadbir Islam dan mengembalikan semula kuasanya. Aduh. Hai, Haji Awang. Nampak akibat tidak melakukan perubahan mengenai kedudukan Islam yang berdaulat. Hampa jadi 33 bulan, apa benar hampa buat nak berdaulatkan Islam? Okey, RU 355 pun hampa tak buat. Ada kuasa. Sebaliknya membenarkan demokrasi liberal berkuasa melakukan penentangan terhadap Islam dan umatnya. Bila masa orang tetap. Malah dilemahkan oleh kepahaman politik yang lemah dalam kalangan Melayu Islam sehingga PIU15 menubuhkan sebuah kerajaan dominasi kumpulan liberal EAP yang secara terbuka cuba meminggirkan Islam bila masa di negeri Islam. Kuasa untuk Islam perjuangan kerana lemahnya kehebatan Islam. Hei, pusing-pusing main di AP juga. Itu cakap tulisan yang panjang dia kadang-kadang bila dia bercerita. Ya, pasal kehebatan Islam pemerintahan. Pompak DAP juga yang disalah. Besar sangat ke DAP ni? Hebat sangat ke pengaruh DAP dalam negara kita ni, weh? Kalau dulu waktu 11 tahun bersama DAP, bukan kami hebat. Kau puji DAP, sokong DAP. Pas tak akan lupa jasa DAP. Betul. Kadang ekonomi dikuasai oleh kalangan Islam dan pendidikan yang melemahkan umat Islam serta dirancang strategi politik merampas kuasa Islam. Aduh, apa kejadah ni lah. Inilah bentuk kerajaan Perkatan Harapan yang disaksikan telah melemahkan kehebatan Islam bila masa akan lemah. Nampak Anwar Ibrahim duk bawa masuk segala macam ulama, segala macam. Duk kata lemah, apa hang buat, apa kerajaan hampa buat, kerajaan negeri. Sehinggalah keluarnya kenyataan tindakan berani menghina Islam dan pernah berlaku. Mana tak pernah. Orang duk hidang-hidang sejak zaman Rasulullah dah penuh segala macam musuh-musuh Islam. Ada. Ni yang terberi tu Ainul Muhammad. Duk hina tu. Hang tak cakap apa ke? Walaupun dalam keadaan Islam bangsa masih menjadi besar, hilang darjah sebab politiknya bangsa yang mengandung Islam. Jahat tak? Haji Awang. Ini terkini ya.